pakcik ni dia tengah short running, tengah berlari, tiba-tiba orang nampak dia pegang dada dia, lepas tu dia collapse. Semua orang dah panik dah, pergi dekat dia buat CPR apa semua, panggil ambulans, tak sedar diri juga pergi hospital. Innalillah wa inna ilaihi rajiun, dah meninggal dah. Dan yang buat ramai lagi terkejut, dia tak ada masalah obes, tak ada masalah overweight, badan dia nampak sihat, nampak fit je. Masalah dia bukan pada berat badan, tapi pada kolesterol jahat, LDL yang tinggi dalam kau punya salur darah. Dia melekat pada salur darah korang, jadi plak, lama-lama salur darah korang jadi sempit. Sebab tu badan korang perlukan omega 3 yang tinggi dengan EPA dan juga DHA untuk bantu kesihatan jantung, turunkan plak, clearkan balik plak yang tersumbat tu. Untuk korang yang cari suplemen yang tinggi dengan omega 3, mungkin daripada StemLab ni sesuai untuk korang. Tinggi dengan EPA, tinggi juga dengan DHA, yang mana nak jaga kesihatan jantung, nak turunkan triglyceride, nak clearkan balik plak-plak dalam jantung korang tu, boleh amalkan omega 3 ni. Produk ada KKM, produk ada halal jakim, produk selamat dan produk berkesan. Korang cek dekat bawah, harga murah berbaloi, korang grab sekarang. Assalamualaikum.